Simpan banyak-banyak dalam akaun, tiba-tiba tak boleh keluar pula. Kejap. Untuk pengetahuan semua, emas yang kita simpan dalam akaun Emas Gap adalah bersandarkan 100% emas fizikal. Jadi akaun Gap ni hanyalah satu platform di mana kita menabung emas dengan bajet yang kecil. Bila dah cukup grade emas dalam akaun Gap, anda hanya perlu arahkan sistem untuk Publigold hantarkan emas anda ke rumah secara berinsurans. Sebagai contoh, emas di tangan saya adalah emas 1 dinar. Macam mana saya dapatkan adalah dengan menabung emas dalam akaun Gap sampai cukup 4.25 gram. Kemudian hanya pilih item 1 dinar ini dan Publigold akan hantarkan ke rumah secara berinsurans. Lagipun, emas yang disimpan di Publigold dilindungi oleh syarikat insurans Lompat International Berhad. Bagi sesiapa yang yakin dengan kredibiliti Publigold, tidak menjadi masalah untuk kita menabung dan menyimpan emas dalam akaun Gap. Sudah cukup grade emas dalam akaun, boleh tukarkan kepada emas fizikal dan pegang sendiri. Itulah pesanan guru emas saya. Emas yang terbaik adalah emas yang ada dalam tangan kita. Setakat ni dah lebih 1.85 juta penyimpan emas yang menyimpan emas bersama Publigold dan tak ada satu orang pun yang menyimpan emas tak dapat emasnya. Berminat untuk adakan emas dalam portfolio kewangan anda? Bagi yang berminat untuk bermula, boleh terus rujuk pin video di profil untuk 5 langkah mudah daftar akaun Publigold. If you learn something, please comment. Simpan banyak-banyak dalam akaun, tiba-tiba tak boleh keluar pula. Kejap. Untuk pengetahuan semua, emas yang kita simpan dalam akaun Emas Gap adalah bersandarkan 100% emas fizikal. Jadi akaun Gap ni hanyalah satu platform di mana kita menabung emas dengan bajet yang kecil. Bila dah cukup grade emas dalam akaun Gap, anda hanya perlu arahkan sistem untuk Publigold hantarkan emas anda ke rumah secara berinsurans. Sebagai contoh, emas di tangan saya adalah emas 1 dinar. Macam mana saya dapatkan adalah dengan menabung emas dalam akaun Gap sampai cukup 4.25 gram. Kemudian hanya pilih item 1 dinar ini dan Publigold akan hantarkan ke rumah secara berinsurans. Lagipun, emas yang disimpan di Publigold dilindungi oleh syarikat insurans Lompat International Berhad. Bagi sesiapa yang yakin dengan kredibiliti Publigold, tidak menjadi masalah untuk kita menabung dan menyimpan emas dalam akaun Gap. Sudah cukup grade emas dalam akaun, boleh tukarkan kepada emas fizikal dan pegang sendiri. Itulah pesanan guru emas saya. Emas yang terbaik adalah emas yang ada dalam tangan kita. Setakat ni dah lebih 1.85 juta penyimpan emas yang menyimpan emas bersama Publigold dan tak ada satu orang pun yang menyimpan emas tak dapat emasnya. Berminat untuk adakan emas dalam portfolio kewangan anda? Bagi yang berminat untuk bermula, boleh terus rujuk pin video di profil untuk 5 langkah mudah daftar akaun Publigold. If you learn something, please comment.